Bab 2. Rekod tak lengkap. 2.1. Pengenalan rekod tak lengkap. Sebab-sebab rekod tak lengkap. 1. Rekod tak lengkap merujuk kepada suatu maklumat perakaunan yang direkodkan tanpa mengikut sistem catatan bergu. 2. Rekod tak lengkap dikenal juga sebagai sistem catatan tunggal, iaitu suatu urus niaga yang dicatat sekali sahaja. 3. Pada umumnya, jenis perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap ialah perniagaan yang diusahakan secara kecil-kecilan, seperti kedai runcit, gerai buah-buahan, dan gerai di pasar tani. 4. Sebab-sebab rekod tak lengkap adalah: A. Urus niaga direkodkan menurut cara yang tersendiri seperti amalan sistem catatan tunggal. B. Kemusnahan atau kehilangan rekod perakaunan akibat daripada sesuatu bencana seperti banjir dan kecurian. C. Sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga yang tidak sistematik. Dan D. Tiada catatan urus niaga. Kaedah penentuan untung atau rugi perniagaan. 1. Walaupun peniaga mempunyai rekod perakaunan yang tidak lengkap, penentuan untung rugi perniagaan bagi sesuatu tempoh perakaunan masih dapat dibuat. 2. Ada dua kaedah yang dapat digunakan untuk menentukan keuntungan dan kerugian perniagaan, iaitu kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Implikasi rekod tak lengkap terhadap maklumat perakaunan perniagaan. Implikasi rekod tak lengkap. 1. Imbangan duga tidak dapat disediakan kerana ketepatan kerja-kerja perekodan diragui dan tidak dapat diuji. 2. Untung rugi mungkin terkurang nilai atau terlebih nilai kerana maklumat hasil dan belanja yang tidak lengkap menyebabkan perbandingan prestasi perniagaan tidak dapat dibuat dengan tepat. 3. Menyukarkan penyediaan penyata kedudukan kewangan kerana maklumat aset dan liability yang tidak lengkap. Dan 4. Penyelewengan mudah berlaku kerana kesilapan sukar dikesan.